Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cor pagi ni rasa seronok sangat kamu. Sebab apa? Cor berada di Perpustakaan Awam Kuala Kangsar. Hari ni kalau kamu tengok ni meriah, kita ada satu program, iaitu nampak pameran jejak Kelompang. Antara yang menjayakan program ni kamu, kita ada Persatuan Konservasi Samudra 9 ataupun Ocean 9 NGO di Kuala Kangsar ni. Kemudian kita ada Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak, Think City dan juga Yayasan Hasanah. Kita punya program hari ini secara ringkas sebagai permulaan ataupun perasmian kepada gerak kerja Persatuan Konservasi Samudra 9 kita ataupun Ocean 9 kita untuk menyampaikan tentang bunga Kelompang, bunga warisan negeri Perak kepada peringkat pendidikan, masyarakat dan juga orang awam lah. Senang cerita kamu, kita kena hargai kita punya bunga ni, bunga negeri Perak kamu, bunga warisan kita, ikon Kuala Kangsar, ikon seluruh Perak kita, bunga Kelompang. Program hari ini juga disempurnakan oleh Duli Amat Mulia Raja Dihilir Perak Darul Rizwan Raja Iskandar Zulkarnain Ibni Almarhum Sultan Idris Afifullah Shah. Sama-sama kita saksikan kemeriahan dia kawan. Laksa pun ada mak. Tanda cinta yang takkan sirna dari generasi ke generasi. Mesyuarat Kerajaan Negeri dan wakil-wakil agensi Persatuan Konservasi Samudra 9 Perak Ocean 9 ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di Darul Jejak Kelompang ni adalah sebenarnya kita nak menjejak balik sejarah bunga Kelompang. Dan apabila kita mengenal sejarah bunga Kelompang ini, dan kita nak mewar-warkan balik, memperkenalkan balik bunga warisan Perak kepada semua lapisan masyarakat di Perak. Dan kita bermula dengan sekolah-sekolah.